sebelum jumpa Is tu kan, banyak kali cuba pun try. tak berjaya. Dengan Is je kali. Dia yang recommend. Macam ada di contribute dalam simptom. Ada. Saya murung lepas tu boring, stres pun ada kot. Macam mana point ni hadapi masa tu? Sangat-sangat mencabar benda ni. Ada banyak zikir, istighfar, tapi kita cari jugalah alternatif lain. Apa bahan, apa produk yang dia boleh guna untuk relax, release dia punya stress kan, tension dia. Sometimes dia macam nak a bit anxiety juga. Almost. Tapi still boleh control lah. Kita banyak guna bahan-bahan macam orang cakap, search lah TikTok apa barang yang kita boleh guna kan untuk bagi release stress dia. Dia kata banyak guna bunga cengkeh lah, apalah. Kita buat lah benda tu kan. Kita cubalah. Tapi Alhamdulillah dia nampak better lah. Dia memang masa pakai Is tu, saya tengok macam okey feedback kan. Cakap dia, kita try ni, dia kata mahal lah. Tak apa, mahal kalau benda okey, why not, cakap kan. Tak perlu fikir Tapi yang peliknya sebelum jumpa Is tu kan, banyak kali cuba pun try. tak berjaya. Dengan Is je kali. Dia yang recommend. Saya yang search apalah nak buat macam ni kan, search TikTok semua. So jumpa feedback pun macam okey, tengok. Try lah. Kita order cakap kan. Order try dulu. Try dia pun cakap okey. Dia kata rasa relax, rasa tenang, rasa ringan badan. Dia kata boleh buat kerja. Tak adalah macam sangat cari rokok ke apa. Tak ada teringin pun dia kata. Okey, dia cakap try continue. Habis dah dia kata okey beli lagi. Cakap